Uish, beli ni 5K. Ni 5K ni. Ya. Beli dengan 5K. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia anak yang punya kepada istri tua, tanda sayang padamu kepada istri muda. I say I love you. Itu meraja balik ai kawin tiga. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang, tetapi jangan sampai pecah temberang. Sits alone, talking to the moon. I'm feeling like I'm famous to talk of the time to say I'm the man. Yeah, I'm the man. I didn't know it, I know. It's when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. And night when it's time, I have my room. I sit by myself. Ai, baca novel ke? Talking to the Sempat ya kamu Buka baca novel, novel? mata memandang ke arah manis. Baiklah. Manis. Tadi Manis nak cakap sesuatu. Manis nak cakap apa? Oh, sini. Hello? Pahal. Malam abang ada kereta tak? Bagilah Manis ni. Bagilah Manis kereta. Oh, macam tu dia minta kita. Yelah, bagilah Manis pegang pada tu. One day nanti abang ada PC. Dekat garaj pantai lah dengan Abang J. Sini lah. Ya. Ni nak cakap-cakap lah. Nak cakap dengan dia. J, hello? J, kau tengah G Manis J. Dua-dua. Okay. Dua-dua. Ampun salah tak rep. Aku dah ni J. J. Tak masuk kat 2 bulan. Aku esok buyer dah ambil. So aku maybe stop lama lah. Memang tak tahulah setahun 2 tahun akan datang lah. Akan jumpa balik. So aku nak jumpa kejap. Ada dekat pantai Maya? Sebab aku dah cakap dengan Di. Aku ingat nak jumpa petang ni semua-semua dalam negara. Tapi balik macam masing-masing busy yang Di kata. Tak, dengar dulu. Sebab aku ingat nak jumpa semua. Tapi Di pun tak ada. So Di kata tak apa, jumpa dekat email lepas maghrib. Lepas maghrib ada meeting kan. So ni aku masuk negara sekejap ni. Siapa yang ada aku jumpa lah alang-alang tu.
Okey. Jadi tu? Mana nak borak mana? Borak sini ke atau rumah ke? Sini lah. Boleh lah. Rasa macam tu rumah best kan? Rumah mana? Rumah pun ni biru tu. Macam. Atas rumah mana? Tak tahulah mana tempat ni. Sini takut sini tak ada orang lalu kan? Sini je lah. Ada. Sini tak ada orang lalu. Ada orang lalu ke? Ada kot. Ada naik atas lah. Abang jalan dulu. Ni dekat rumah pondok biru. Nyana? Nyana ke? Naik lah aku. Siapa? Mak Nafi. Yana? Dia dengan Yana ke? Ya, dia dengan Yana. Dia cakap tepi. Ya. Macam tengah pasang telinga ni Kita sudah sampai apa? Dia orang sampai apa? tadi aku dah call dah. Ni ada. Itu ke? Ya salam. Rasa itu. Okay, kita duduk dulu. Yang penting. Dia call. Dah kak. Pondok biru yang first sekali dekat tepi garis pantai ni. Bukan pondok biru kita. Okay, sini. Abang nampaknya dia orang ngacau kita lah abang Tak apa lah. Sekejap bagi ni Napi settle Napi dulu sekejap. Nak sambut ke? Rindu je. Rindu. Kenapa tak dapat kau je? Abang, kau nak kahwin dah ke? Tak ke dunia luar je. Ada rezeki cepat rezeki balik. Ni pun budak Eagle ke? Anak Eagle tapi tak tahu siapa. Manis tak ada? Manis tak ada ke? Apa? Tak ada apa dik? Untuk manis tak ada ke? Apa yang tak ada? Abang tak faham. Boleh bagi benda ni kan abang kata main balik. Tak tahu bila. Tak boleh lah. Siapa yang benda busuk-busuk lah nak. Siapa nak bandage 5 ni? Bandage tak payah lah abang. Make it. Bagi. Sekejap. Sebab saya ikut kecepet. Kereta tak ada kereta. Siapa nak settle banyak benda ni? Ya. Aku rasa kita jumpa dekat ni lah nanti. Apa benda ni? Ramai. Nak boleh sekarang Haji sebab aku ada call D tadi. Kalau tak dapat jumpa sebab aku tak ada malam ni, aku ada petang sebab aku 7 ni. Shop form ni boleh sebab aku jual nak kena faham lah orang nak beli kan, so kena settle kan cepat. Ya.
Kalau macam tu Tapi tak apalah, tak kau sempat. selamat Tapi je lah. tak sempat. Tapi tak sempat dapat kat email lah. Aku je ucap selamat jalan, semoga dipermudahkan segala urusan di luar sana je lah. Kan? Tapi aku rindu Aku korang tak pandai- tu. aku Aku tak hari-hari pandai tengok atas nak- langit tu. Aku tak pandai nak main jiwa. Aku orang Tapi yang aku tak. rindu kau. Kalau mungkin Jack, Tapi sumpah doh aku Jack rindu mungkin bodoh. Sumpah aku rindu. Hari-hari aku tengok doh korang training kat atas. Muka aku tak tengok dah lah, doh. macam mana kau tak ada. Tak apa bang, PC ada. Apa PC lah, CC. Boleh lepak CC bang. Tapi sumpah doh aku rindu tak tipu je. Mau dia beradik tu. Aku tak nak buat apa. Balik lah. Kat rumah ada orang tak? Abang kau dah balik rumah belum? Belum kan? Tapi kalau betul kan, kalau betul apalah Nabi, kira rezeki kau Ni bukan berehat ni memang hilang terus ni. rezeki kau dengan kita orang, maksudnya bertemu dengan aku, dengan family lain pun ni yang sama lah. Mungkin one day kalau panjang umur kita boleh bertemu lagi. Tapi tak sanggup dah aku nak. Aduh sialah. Engkau tak boleh nak cakap macam tu. Itu keputusan kau. Dia Kau ibarat kekal macam kat engkau pegang, keadaan yang so aku buat benda-benda. engkau nak Nabi, engkau keputusan itu kepada engkau. Dan engkau mengambil dalam masa sama engkau sayang. Tapi kenapa kau tolak juga? Sebab ada benda yang perlu kau, ada benda yang kau fokus. Jadi dari side aku, semoga berjaya apa benda yang kau hadapi di luar sana. Aku bukan orang yang bermain jiwa. Aku memahati dari, aku hanya boleh bagi tahu setiap orang dia ada masalah dia. Dia ada benda yang masalah itu benda yang dia kena selesaikan. Bukan aku cakap kau ni dalam kesusahan, tak. Maksudnya kau tengah mencipta impian kamu di luar sana. Jadi teruskan dulu. Ada rezeki nanti comeback. Ada je budak-budak ni dalam email ke semua ada je ajak lepak setakat Melaka, Hawau. Aku hilang kat IC je lah. Tapi dekat Wah still ada. Kalau korang pergi mana-mana bercuti macam like annual dinner, aku still turun. Lagi aku jadi orang Melaka. Tapi aku nak aku nak jumpa dos. Tapi itulah, aduh, aku nak masuk radio pun aku segan tu aku kosong seorang. Aku tak ada kat radio tu. Sebab aku risau bila aku radio tak ada orang hirau. Orang kata macam tak penting lah untuk jumpa. Ada kau bermain jiwa. Cuba jangan Siapa main jiwa. yang cakap tak penting? Siapa tak main jiwa tu? Aku benda ni bukan aku rehat tau. Benda ni aku jual tu. Tak ada. Itu kau sekarang ni aku nak kau pergi cari Bakoba. Tadi ada dengan aku dekat garaj pantai tu. Aku cakap bar sini bar aku nak jumpa dengan J. Dia gerak tu macam. Takkan aku nak ni. Mana? Ya ke Bakoba? Bakoba dia cakap dengan Yano tu. Yano kat bawah tu nampak tu. Ya. Yano angkat aku. Yano cakap, Napi biar tegur bar. Aku tegur lah bar sini bar. Aku last ni. Betul. Tu macam. Macam mana? Okay, ni kot dia pun nak cepat kot. Macam aku cakap lah. Sebab tu aku tak nak menuju radio. Sebab aku ada ke tak ada tak penting. Jangan cakap macam tu. Rasa aku. Betul tu. Aku Betul lagi tu. lah. Sebab Ada tak tak ada cakap sama. aku ada tak ada tak penting. Korang mesti bergerak. Sama je. Cakap. Aku ada ke tak ada sama. Main kuda ke? Aku dah. Tak Apa ada tu pergi kuda? mana main kuda ke? Baca novel ke? Tidak. Kau macam tu. Ni Napi ni. Kau try lah jumpa D kalau dia ada Napi. Tak ada. Dia tak ada. Dia kata tak ada. Dia kata jumpa dekat panggil aku kat email nanti lepas meeting. Lepas maghrib tu. Jumpa kat situ dia kata. Sebab nak jumpa dekat negara susah sebab main orang ada yang buat kerja luar busy apa. So dia kata lepas meeting masuk semua. Tapi tak feel lah macam aku jumpa kat dalam. Apa yang tak free Aku memang dah tak rep ni last ni. Lantak lah. Ayolah kau jumpa lah nanti.
Apa dia? Dua. Tanam anggur. Apa dia? Tanam anggur. Habis lah. Kau tak nak jumpa adik aku ke? Siapa adik kau? Lara. Dia ada ke dalam negara? Ada dengan manis lah tadi. Mana Kat dia? bawah Pergi tu. lah Tu kau. bawah tu nyanyi. Mana? Nyanyi. Tu. Sana. Nah, pergi lah kau. Kau Ambil datang lah. bir. Pergi lah, tak pergi call dia. Malas lah nak call. Tak payah biar. Benda lama. Sejak bila dengan Cak Man ni pergi? Apa dia? Memang ada pun. Dengan Didi dengan manis. Wih, lapar betul ni. Betul lah lapar je. Aku call pun tak angkat. Dik, cuba kau call dia, Dik. Kau siapa? Aku kena Adik block. kau. Mana ada? Tutut lagi. Tapi dia tak. Cuba call. Sekejap, perut aku penting ni. Aduh, aku nak cakap pasal karakter ni tak ada lah. Kau cakap nantilah. Tapi apa pun aku Nabi ada masa nanti kalau ada rezeki nanti jumpa comeback apa datang lah jumpa. Kalau ada lagi Kita aku lah. dah Kelantan. Lebana dia. Siapa? Kelantan aku seorang je. Adik, nampak tak kat pondok biru ni? Gampang. Pondok biru. Akak ni ada orang nak jumpa adik. Angkat Tapi adik bang. tak tahulah. Jumpa kali terakhir kot. Jom sini. Sini lah. Dia nak jumpa ke tak nak? Okay, adik. Bye-bye. Dia kata apa? Sekejap, dia ajak dia datang. Tapi dia tak tahu tukar. Kalau yang dia tahu kau. Masalahnya kalau aku ni jangan sampai ke datang sana loh. Ya, Tunggu sekejap sini. Nak datang jatuh dekat pula. Siapa? dekat manis. Tak. Manis. Datang sekarang. Kau menekan juga abang ni adik aku. Hai, biasalah. Gampang kau. Dalam hidup lah. Come on lah. Hai, nak gaduh lah. Main sini. Elah ya, sini lah. Kau fikir buang kes. Tu ayu. Mak salah dah cakap benda rumah. Lupa ke? Aku kalau bukan aku doktor, aku dah lama bunuh dia tak? Tu power dia ke? Mana aku tahu. Engkau lah orang tak anggap engkau abang. Hah? Orang tu banyak duit sebab tu orang tu. Fucker. Dia cakap, weh kau tahu tak dia cakap apa? Aku ganggu mental dia dekat OC. Gila ke apa? Tak kuasa aku nak mengganggu dia. Kenapa cakap macam tu, weh? Sorry. Aku jumpa adik kau sekejap. Jumpalah. Silakan. Kenzie. Wah kau. Dengan adik manis tu. Apa Genzi ni Mak Hafiz? Oh, Mak Hafiz dengan Kenzie. Asal macam Mak Hafiz macam Kenzie gaya macam ni. Tukar. Sebiji macam dia. Sebiji macam Kenzie. Aduh, nak kena tukar baju pula. Bukan baju. Muka. Serius tak? Mana ada sama. Ni muka limited accident tau. Tak pernah. Memang accident. Muka macam kena penyek. Better yang sebelum ni lah. Gelap sikit lah. Ini baju dengan tu. Janganlah Rindu ke? Rindu. Rindu ke? Rindu tu rindu. Tapi tak apalah. Kan orang cakap. Kerja ni lah. Hafiz kan admin. Bagi secara terpaksa. Admin lah. Hafiz admin. Buat kata mocai Hafiz. Pakai seluar dah. Ya. Aduh, ni dia dah sakit kepala ni. Sekejap sakit kepala ni. Sakit kepala pula.
Sakit kepalaku. Saya sakit kepala dia makan Panadol. Kan? Tak Panadol ke? Apa dia? Tak ada Panadol ke? BJ Bimak lagi Ada tapi Ada CD Ada tapi ni bukan dekat sini, dekat Ha? Oh. dah boleh ke? Belum. Dah boleh kot. Kat mana? Sini? Nak borak kat sini je ke? Halo, Assalamualaikum. Takkan kat sini. Ramai. Dah kena aku ni. Tahu kat mana? Ni atas ni. Pergi tempat lain lah. Kenapa rumah manis? No. Oh, ni rumah ni ke? Ya, ni rumah manis. Rumah Abang J lah dulu. 7 tahun Abang J kat sini. No. Abang nak cakap abang ada kunci duplicate lah. Tak adalah. Abang kucing original pakai tau. Dari depan boleh masuk tau. Patutlah bilik manis selalu terbuka sendiri. Mana ada? Manis sebelum ni kerja kunci pintu tau. Salahnya. Bila balik ada pintu terbuka. Ikut abang kat sini. Sambil-sambil kita berjalan. Okay, manis. Sama-sama berjalan. Apa yang... Tak larat lah. Betul lah. Apa hal? Saya nak duduk ni. Ya, manis. Apa yang manis ingin katakan? Apa hal? Halal beb kah? Bagusnya. Sudah insaf kan tadi? Sudah jadi tablik. Ya, macam mana manis? Apa nak cakap? Okey. Pertama sekali, abang tahu, mungkin benda penting lah. Tapi cuba Benda manis. penting. Yes. Apa yang manis? Kemana nak ingin cari tempat yang betul-betul tak ada gangguan? Oh, sini okey kot. Ya, teruskan. Sekejap Alah, dia Kau kata. faham makcik? Aku suka hati kau je. Dan aku suka kat sini je. Boboin. Abang, ni siapa ni bang? Skandal Manalah, baru ke? Apa skandal pula? Kau bangun sekarang. Tepi sikit lah. Tak selesa lah. Sempit. Tepi-tepi lah Adik, sikit. Bang, tak selesa abang. Okey, tempat lain. Bang Hasam. Datang lagi. Jom, ikut abang. Dia duduk sebelah abang lah. Buat kau ni. Kau ni kan. Risau abang kat sini bang. Sekejap lagi ada orang jadi orang ketiga bang. Kalau macam tu depan sana. Jom. Mana aku manis sekejap boleh tak bang? Boleh.
Boleh ke sini? Ini rumah abang ke? Bukan. Rumah Rumah. siapa ni? Ini rumah untuk dijual. Rumah siapa ni untuk dijual ni? Abang tak tahu. Tapi rumah untuk dijual. Okey. Mat. Makasih Mat. Wah, Mat. Makasih Mat. 10 bulan dah Mak. Mak. Ah, Ya, rasanya di sini sesuai ya. sesuai kau tak? Sekurang-kurangnya tak adalah orang duduk sebelah. Naik pula eh. Okey Manis, cuba Manis ceritakan. Abang okey ke? Buat masa sekarang ni. Okey. Ada Okey. Kenapa Manis? ada benda nak cerita kat Manis ke apa-apa? Manis okey je kalau nak dengar luahan hati abang. Macam apa-apa yang berlaku ke. Kalau luahan untuk saya abang, setakat ni tak ada benda yang abang nak luah. Seperti mana abang dah luah kat Manis. Betul atau tidak? Look at all the action around here. Cool. Betul ke tidak? Apa dia bang? Tadi Manis tertengok tu lah pakcik botak tu pegang air dah. Kenapa dah? Cakap Sony. Kalau Astaghfirullahaladzim. Sekejap bang. Ada gangguan jap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik dekat pantai. Anak abang tak ada. Kenapa ya nak jumpa Manis? Terima kasih Mr. F. Boleh Terima je. kasih. Kat mana? Okay, boleh. Nanti dah sampai calling. Okay, bye-bye abang. Abang Iba call. Macam mana Manis? Macam mana abang? Yalah. Apa? Cuma Manis bagi tahu apa yang Manis nak bagi tahu abang. Nak tanya. Okey, tanya. Abang ada dekat dengan mana-mana perempuan ke selain Manis? Alhamdulillah. Tiada. Alhamdulillah tiada. Betul? Ya. Betul. Tak ada yang selindung belakang Manis ke? Belakang Manis. Sekejap. Abang tengok belakang kursi abang. Tak ada. Dekat PC gaming abang pun tak ada.
Andai satu hari nanti kalau Manis tahu. Manis. Percayalah, abang kena akad kau yang ni. Yang ni abang kena akad. Silakan. Assalamualaikum Hello. warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, Nona. Waalaikumsalam. Kalau anda ingin Panjang membayar betul. cukai, saya punya IBAN Jerafa. Jerafa. Satu. J. JRAFA. Baik tu. Baik. Ya. Nona Ya. sehat? Sampai kita jumpa. Ya, sehat. Jumpa kita. Ya, howdy. Ya. Ya, howdy Nona ya. Ya. Howdy Tuan. Okey Nona. Sampai kita ketemu lagi ya Tuan. Yaga. Ya. Macam gampang. Okey. Siap. Baik. Abang minta maaf Nona. Manis. Nana. Abang minta maaf lah. Ada orang nak bayar cukai. Oh ya. Okey. Tak apa, faham. Suatu hari nanti kalau Manis tahu abang Nani? Manis. Suatu hari nanti Manis tahu Aha. abang ada perempuan lain, percayalah takkan ada. Kecuali kalau abang ada perempuan lain, kalau abang itu tak ada teman hidup. Benda yang sama yang akan berlaku dekat Manis juga. Macam mana abang bagi tahu dekat Manis? Di mana abang tak paksa Manis. Sebab kadang-kadang abang letak kepercayaan. Sama juga bila mana Manis dah letak kepercayaan dekat abang, abang kena hargai kepercayaan Manis ataupun orang lain. Mungkin Manis selalu mendengar kata-kata tidak serupa bikin. Contoh macam abang. Hari ni abang cakap dengan Manis, bila Manis meletak kepercayaan kepada abang, abang akan menghargai kepercayaan Manis dan tak akan bermain perempuan lain, tak akan buat ni. Tapi abang percaya, dalam hubungan ni kita tidak boleh lari dalam kesilapan. Ada kesilapan. Mungkin abang tengok juga orang, kalau Manis ni orang yang tidak boleh terima kegurauan itu, mungkin abang tidak. Abang minta maaf lah. Abang. Dekat pantai. Kejap. Abang dah sampai ke? Ya, salah. Ada ya, bukan. Jalan turun. Nak turun. Kejap. Kejap, abang. Abang tunggu kejap. Ya, abang dah banyak. Okay, mana jumpa abang. Mana bawa jumpa abang, okay? Sekejap. Sabar. Okay. Bye-bye, abang. Abang Cik. Ya? Ada yang nak jumpa ni. Jom kita pergi jumpa dulu lah Kenapa Memang dia nak jumpa? Dia siapa? Kenapa Abang dia nak Manis. jumpa? Sejak bila pula Tak tahu. abang Manis? Sejak bila pula Mak Don dia ada? Abang Tiri. Abang Mak Tiri. yang lain. Tapi Mak dia siapa? jaga Manis. Jom lah. Panjang ni nak cerita ni bang. Abang kena jumpa dia dulu. Sepatutnya dia kena jumpa abang. Dia kena tahu yang Manis tu dari family mana. Minta maaf bang. Manis. Dia kena Cik. tahu abang ni siapa. Maksudnya sepatutnya abang dah tanya dia. Dia tu siapa, bukan dia tanya abang. Oh iya ke? Iyalah. Alamak. Mana tahu abang Manis datang ke sini. Mana ada family lain tiba-tiba ada abang. Abang Tiri pula lah. Abang. Sepatutnya mana yang kena kenalkan dia Abang dekat abang. Tiri betul. Yelah, Manis yang kena kenalkan abang. Okay, Abang Manis dekat abang. Manis kenakan abang. Okay. Sini. Kena tekan ni pun.
Manis? Manis kenapa manis? Tak ada. Tak ada apa. Cak. Nah. Dia kena tanya nombor saya. Abang bagi nombor abang kat saya. Okey. Ya, sabar. Dapat Siapa kak itu? Linda. Ya. Ada orang mengorat saya lah Linda tu. Mana ngorat kamu? Orang perempuan mengorat kamu. Okey. Sini. Linda tengah tolong Depan ni tempat keluar. Manis nak Manis nak kenalkan abang dengan ni Samai. Sini meh. Abang naik abang. Saya bakal J ke? Teri Nasi dah ke aku ni? Aku benar pantang sekali nasi dah.
Mana? Tapi akak ni bayar 100.5. Ya. Bayar 100.5. Dia tengok dulu. 100. 100.5 lagi dekat abang. Cakap 100.5 lagi kat kau. Saya tak dapat tadi. Dapat dekat siapa tu? Sebab aku dah dapat 100.5 daripada akak ni. Akak Baju. bayar kat akak ni. Okay, berarti nak pakai ni. Buat dekat sini lah, berada botak Okay, boleh. Kau ajar. 150. ABJ memang sekarang tak puas tinggal bunjuk ABJ. ABJ? Okay, thank you. ABJ kalau ABJ tak selesa dengan bunjuk gerak lah ABJ. Gerak sekarang. Ajar. Akak ada kat kontrak ke akak? Akak dah tanya tak? Tak ada bang. Oh tak ada. Nampak. Time aku nak dia tak ada. Aduh. Ini akak ni? Akak ni tak jual? Bukan. Tu anak batu. Akak ada kat kontrak ke? Tak ada. Pak Wan kejadah dia Pak Wan. Dia bukan Pak Wan. Apa? 150. Kenapa Pak? Tak, sorry. Abang salah nak pula. kiri saya ke bang? Boleh. Sebab Kau Dekat- tunjuk dekat- kau dekat- apa? Gaya Cina ke apa? kat sini tak ada carry. Dah Abang habis. ABJ. Gaya Cina dah habis lah. Dia kena baju. Ada. Oh, dia kena baju Okey, tak apa. Kita adakan dia. Kalau macam tu macam ni kak. Cuba akak tekan ni. Dia bunjuk tu. Saya tak nampak Guna ni baju bang. apa? Abang buat mantra apa? Risau pula. Tak. Itu mantra ni kak. Saya nak bagi barang. Cuba akak terima mantra tu dulu. Saya risau lah. Tak Awak tak ada bawa apa. bukan Benda bang abang. Tak, Kau tak kacau bawa orang pula bukan. dah buat baju tu. Jom. Dah agak dah. Makcik lawa abang. Kerja cari duit halal kak. Jangan mengurat kak. Asal apa salahnya? Marah betul. 933. Suraya kenapa marah dekat abang Kubai? Dekat kakak ni? Nak comeback bagi tahu. Kerja elok lah kan. Dulu Apa dia? Apa dia? ABJ sekali ABJ. Nak comeback bagi tahu. Hidup belajar ni. Sebab aku hilang sebab kau lah. Dah salahkan aku dah lagi. Cukup lah. Kau pernah makan cik semua? Tak lawakan aku. Tak suka cik semua. Oh kau tak suka cik semua. Cik semua kan ada kadang-kadang Baju tu ada kau pakai t-shirt cantik. Ni. Weh JJ tu kawan. T-shirt kau pakai Kau macam t-shirt. Upipin lah. tahu. Macam Upipin. Okey dah tu baju. Upipin. Tolong sound kau lapik lah. Lapik kau ni. Mana kan? Makan pula. Lupa makan. Aduh tak nampak ke? Kau nak call dia tapi dia call lain lah memang. Dia tengah call aku tu. Helmet tak ada Mana baju bunga-bunga Dia macam ni je lah. Ya ada je helmet lain. Banyak je. Yep. Helmet macam ABJ dulu buat dia macam motocross. Kau buat ID. Kan motocross. Kau buat logo ID kau ada kau sama siapa ke? Tak ada cuba bike lah. Kalau awet lain tu. Kena baju kau rem ya? Super bike ada. Punjuk pernah ni. Okey. Kau dah nak buat baju baru tak apa? Tapi aku tak tahu baju apa nak pakai tu. Aku nak buat baju yang kena dengan vibe ni jap ya. Agaknya ada lah baju tu lagi. Lama tak buat baju. Lama weh. Kan kita ni lelaki ni jarang buat baju kan. Ya. Imas. Dia macam Imas nak buat benda lama-lama. Ya dah. Benda kita streamer. Ya bah. Kau seorang je stream. Kau sekali lagi bah. Maki kau betul-betul kah?
Tadi kat pantai seorang dah kena maki kat aku tau. Si Napi tu. Napi tu buat apa je? Napi tu dah jumpa lah. Abang Ajak sebabkan si J lah ni. Si Napi tu dia tak nak tegur aku dia. Kalau otak kau tak tegur kau. Dia cakap kat aku, dia dah panggil kau pergi dekat aku. Kau gerak macam tu je. Dia kata dia nak pula cerita lain pula. Jangan membekak. Gaduh terus je. Fight dia terus. Kau pergi cari dia. Terus. Saya datang sini nak jumpa kawan saya. Abang ikut saya kenapa? Cepat, Bek. Maulah. Support sikit, Bek. Kamu kena kau ulang pula. Kamu tukar baju. Bek, 1.5, Bek. Ni korang nak buka baju apa ni? Buat baju. Buat baju agensi. Masih, Bek. Sama. Agensi? Agensi apa pula? Agensi 94. Siapa set? Hah? Apa kau? Woi, siapa tengok tu? Bocor ni siapa yang tengok ni? Bang. Abang kucing. Aku 5 kali dah pusing ni, tak jumpa lah. Ya kan? ATM dia tarik sekarang? Boleh? Boleh. Tapi ada juga yang new update ATM yang tarik kita. Ya betul kau. Tepilah sikit gila. Ya Allah ya Tuhan. Bodoh lah orang tua ni. Baju ke kau beli baju? Kau tukar baju ke kau beli baju? Beli. Tadi Pak Wan. Kau pun satu bunjut. Ya Allah, tolonglah. Jangan kacau akak gila dedek. Bunjut. Angka gila kan dedek. Awak pun tak tahu sekarang ni. Dia selalu tukar baju. Dedek. Dah pasal cancel dah jadi sekarang ni. Dulu tak pernah tukar baju kan? Hui, siau Apek botol. Apek? Kau dah fikir masak-masak Apek? Kau nak botak terus macam ni Apek? Abang Pak Wan nak sambung bayar. Dedek. Tak kenal. Ingat dedek apa? Peti ais? Kamu bayar? Janganlah buat macam tu kat dedek. Siapa? Jangan Aku jaga dedek ni macam anak aku tau. Garing. Ini je lah ada sport bike kan. Jangan abang. Macam tak kena je. Assalamualaikum. Manis. Abang. Abang memang dah terbiasa kena sidai. Itulah abang. Manis kena cukupkan dia orang ni. Tak apa. Manis settle lah dulu. Abang pergi kat ABTMB je lah. Sekejap. Abang ni dia orang nak jumpa abang ni. Boleh abang datang sini ke? Kalau dia nak jumpa abang dekat sini dah. Abang kat mana? Abang sidai abang. Manis sidai abang lama sangat. Abang dah sampai kat sini dah. Sampai mana? Dekat TMB. Parking TMB. TMB lama. So abang memang tak boleh menunggu Manis lah. Walau sekejap pun. Abang rasa abang kena sidai. Ya ke? Manis kena culik abang. Abang bukan cowboy. Ya ke Manis kena culik? Abang macam tak merisaukan Manis je. Ya ke Manis kena culik? Tak ada lah. Abang kenapa? Kenapa abang nak cakap macam tu? Tak adalah. Kenapa?
So abang tak boleh datang sini lah, abang busy Kalau dia orang nak jumpa abang, maksudnya dia orang nak kenal family manis, jumpa cari dekat TMB. Ada siapa kat sana ramai? Abang tengah kumpulkan family dekat sini. Oh ya ke? Tim manis datang lah. Tak, kalau dia nak jumpa, saya datang sini. TMB dekat ni? Dekat drift lama. Dekat ujung kat pantai lah. Baiklah. Okey lah bang. Baik Anas, hati-hati. Baiklah. Abang jaga diri. Abang? Hello? Ya manis. Ya baik, abang jaga diri untuk manis. Okey abang. Assalamualaikum. Salam dulu. Lama sial. Siapa pula datang? Misal. Seringkali ini terjadi, segala rahasia semakin tahu, rupanya aku tak dicintai. Untuk apa kau buatku begini? Segala apa yang telah ku lakukan, air mataku mengalir di pipi. Segala yang dikorbankan untuk dirimu, mengapa masih berdiriku di siang malamku, aku terima cintaku dipersilakan. Sayang, aku kau lupa, aku kau luka, tanpa kau sedar. Saya pergi selamanya, aku pasti kau bahagia tanpaku selamanya.
masih lagi ku berdiriku menunggu cintamu? Mengapa masih adamu menyakiti di siang malamku? Aku terima cintaku dipersilakan. Sayang, aku kau lupa, aku kau luka, tanpa kau sadar. Sayang, selamat tinggal, aku kan pergi selamanya. Aku pasti kau bahagia tanpaku selamanya. Sayang, aku lupa, aku lupa. Oh, sayang, selamat tinggal, aku kan pergi selamanya. Aku tak akan bahagia tanpaku selamanya. Mana member kita seorang ni? Your call has been. Masih berbunga cintaku ini, harum kenangan. Cintaku ini, taulah simpulan cinta itu apalah derita. Kisah lama mengulik kenangan. Tapi perpisahan melukan kamar. Aku begini dan terus begini melewati kedukaan. Menunggunya sudah. Aku nangis. Aduh. Saya akan fly kat sini lah saya rasa. Orang kata untuk mempertahankan persahabatan, tali persahabatan itu bukan mudah. Masing-masing ada arah tuju masing-masing.
Selama itu Napi. Dia nak ikut ni. Malam ni ada ke kan dah, insyaAllah. Saya tak nak janji malam ni. Takut. Sebab pagi tadi awal tu saya bangun pukul 7 lebih kan. Saya dah cerah mata. Saya takut Belah aku begini dan terus begini melewati kedukaan hingga satu hari. Dulu ada satu gambar. Mana dia punya ni? Aku nak menangis tapi kepisahan berlalu. Saya lupa. Dia miss call. Seberdarah cintaku ini. Assalamualaikum. Salam. Ya manis. Ya Habibi. Assalamualaikum. Awak ni dekat mana? Dekat TMB. Parking TMB. Parking TMB. Ya, di sini dipanggil STG. Okey. Nak tahu tak STG tu Nak tahu apa? Nak tahu apa? Nak tahu tak STG tu masuk? S7? STG. Apa benda tu? Maksud dia sayang tanpa ganti. Dekat siapa? Manis kena datang sini ya. Awak tahu. Okey. InsyaAllah. Kalau sampai. Ya. Saya kalau sampai, saya terus masuk ke tempat lain. Yalah. Masuk ke hati kamu mungkin. Ya manis. Tenusku dengan dia dahulu.
Ya, Manis. Hello? Ya. Ya. Di mana itu? Tempat parking kereta tu kan. Ha. Dia ada pagar. Pagar? Pagar tu dia kena langgar dengan kereta. Abang J ada sebelah tu je dekat pokok. Kereta semua dah jahanam ni, nak langgar pakai apa ni? Jap. Tunggu jap. Okay, kalau Manis tak ada kereta, dah langgar tadi. Dah langgar dah. Ya, salam. Kenapa mana? Nanti Ya, kenapa pula suara kau jadi macam tu, Iman? Tak tukar ke? Hello. Dah elok ke? Dah okey dah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tahu tak kenapa Mana? dia dinamakan tempat ini STG? Sebenarnya STG ini adalah sahabat tiada ganti. Kenapa tiada ganti? Di mana pokok ada satu pokok di sana. Pokok itu dia hanya sepohon saja di situ dan tiada teman-teman. So di pokok itu berdiri teguhnya di situ dengan ribut, dengan ombak. Dia tetap di situ. STG, sahabat tiada ganti. Ya, betul. Awak tiada pengganti. Itu jadi ATG. Awak tiada ganti. Cantik pemandangan kat sini. Betul tak? Ya, betul. Kalau Manis nak tahu, kat sini lah Abang J selalu lepak. Sorang-sorang. Bukan healing. Nampak Abang J nak tengah fikir apa benda nak buat. Kat sini lah. Favorite place ke? Ya, benar. Inilah dia. Kalau orang nak datang nak sembang ke, ada benda ke, kan, nak sembang dengan Abang J ke, kat sini. Abang J akan bawa dia kat sini. Maksudnya orang tua. Tak kira lelaki ke perempuan ke family ke siapa-siapa pun Abang J bawa kat sini. Termasuklah Manis. Kalau Manis ada Manis ke? ya, betul. Ya, sebenarnya. Ya. Selagi mana Tak ada. Manis just apa namanya? Tanya-tanyalah. Ya, tu Ayu masih dekat Pak Izun tu. Pak Izun? Tu Manis ada panggil abang Kanda. Macam terkejut lah. Kenapa Manis panggil abang Kanda? Cinta kan? Atau Manis tu macam pelik lah. Kenapa tahu pula? siapa. Ya, salam. Siapa? Abang tahu siapa? Suraya. Betul atau tidak? Halah, Manis takut lah Manis jadi batu penghalang antara korang dua. Tak adalah. Tak ada apa pun. Tak ada apa? Abang tak Tak tahu. ada apa? Masa tak ada apa-apa pun. Dengan adik-beradik semuanya. Macam mana nak cakap? Kalau sebelum ni tak adalah. Tak ada ke arah macam mana dengan abang dengan Manis. Mungkin dia terkejut
Tiba-tiba manis mungkin manis dengan Abang J. Mungkin macam tu, manis dengan Abang J ke? Alamak. Macam tu lah kot kan. Dengar dia macam tu lah. Selamat hari jadi Mak Napi. Ai jadi dia ke? Astrid tadi tu dia prank lah. Selamat anda di prank. Tiba. Okay. Sekarang ni kiranya macam family lah. Ya, betul Abang cakap. Manis lah. Abang je cakap tadi, bila Manis tanya soalan macam tu, dan Abang je bagi tahu kat Manis kan. Abang je bagi tahu yang bahawasanya Manis meletak kepercayaan Manis kepada Abang je. Barulah Manis tahu peluang tu macam mana. Sama juga Abang J pun letak satu benda yang perjudian yang besar dalam kehidupan. Sama ada dia menolak ataupun tidak, Manis menolak ataupun tidak, kita terletak tepi. Yang penting apa yang kita letak di hadapan itu kepercayaan. Maksudnya kepercayaan itu percaya kepada diri, yakin dengan diri. Abang bukan nak meyakinkan Manis, cuma nak Manis pilih orang yang Manis selesa, pilih orang yang Manis suka, pilih orang yang betul-betul Manis rasa diri Manis ini dengan dia bahagia, Manis suka kat dia. Macam tu. Apabila mana kita dah letak kepercayaan itu, percayalah. Dilukai sekalipun, kita tidak boleh, orang tidak boleh meletak kita dalam kesedihan. Seperti mana orang lain pernah lalui, seperti mana Abang Ji pernah, mungkin orang sekeliling Manis lalui. Kita letak dulu kepercayaan. Kalau kita tak yakin, tak apa, kita tak tepi. Seperti mana Manis letak kepercayaan itu, Manis meminta masa. Itulah benda yang kepercayaan. Apabila Manis cakap bagi masa, sebenarnya Manis, masa itulah yang kepercayaan dia. Adik Ayana call apa? Adik Ayana siapa? Ayana. Oh, Ayana. Tak apalah. Sorry bang, petang. Cakapnya. Tak ada masalah. Sorry bang. Jadi kepercayaan. Mana nak? Apa nak gana bang? Lah. Nak kena fly dah. Nanti Manis fly sini juga. Nanti kita masuk sini sama-sama Okay, boleh. Kau fly kat sini je? Ataupun kau fly dalam pagar tu? Tak apa, sini je. Nah, okey. Ya, betul. Dia belajar benda-benda ni Apa yang buat abang, apa yang hal menarik yang ada dalam diri Manis ni yang buat abang suka dengan Manis? Okey. Kalau Manis tanya soalan itu, abang tak akan jawab dengan soalan yang klise. Tapi abang akan jawab dengan jawapan yang Manis rasa macam tak munasabah.
Iaitu Tak boleh Manis. Sebenarnya kalau Manis nak tahu, abang tidak mencari orang itu di atas dasar abang suka dia. Tapi abang akan cari orang yang suka abang. Sebab apa? Apabila mana kita jumpa orang yang suka kita, layan kita baik, care pasal kita, makan minum kita, trust me, Manis, kita sempurna. Maksudnya kehidupan kita sempurna dengan teman hidup. Tapi macam mana kita nak balas, kita nak menghargai dia, kita kena balas balik. Mani faham tak maksud abang tu? Psycho. Mesti Mani tak faham kan? Abang nak tanya Manis. Manis dalam hidup Manis, Manis nak Manis suka kat orang tu ke Manis nak dia suka kat Manis? Orang tu lah suka kat Manis. Yes. Jadi Manis faham kan maksud orang, kalau orang suka tu dekat kita tu macam mana? Manis dah rasakan benda tu. Rasakan bila mana Manis suka kat orang tu, Manis suka sebab apa? Manis takut nak cakap sebab apa? Sebab diri Manis pun macam tu. Takut ke? Takut nak jawab? Kena balik ni. Kenapa nak kena balik? Kenapa nak kena balik? Tak ada apalah. Kenapa nak kena balik? Takut dengan hujan ke? Kan. Abang tak pandai mengayat Manis. Abang sebenarnya bukan abang mengayat Manis. Okey, jujurlah abang cakap. Kalau Manis tak faham kiasan itu, sebenarnya kita akan suka orang tu bila mana kalau Manis tanya abang, kenapa abang suka Manis? Okey, abang tanya balik, kenapa Manis suka abang? Sebab apa tahu? Sebab bila mana kuatnya bunyi orang tu, dan dia ada something special, iaitu mungkin special yang dia membuatkan Mani rasa selesa dengan dia. Abang letak itu je lah, abang tak nak lebih-lebih. Abang pun sama. Mani faham tak? Faham. Yes, macam tu lah abang. Kadang-kadang kita perlukan orang yang faham kita, selesa. Ni cuma satu apa? Satu je kelemahan abang. Apa? Abang turn off orang menipu. Abang tak cakap Manis. Abang tak cakap pasal apa. Sebab apa tahu? Abang ajar diri abang, bergurau tak apa, jangan menipu je. Dulu abang pernah ditipu, tapi disebabkan dia cakap nak bergurau, dia nak sabotage. Sebenarnya dia nak prank. Nasib baik dia cakap prank. Kalau dia cakap dia tipu, memang betul itu tipu kan, dia tak ada cakap gurau ke apa, memang abang turn off. Hilang dengan sekelip mata. Bergurau tak apa, jangan menipu betul-betul. Itu kelemahan abang. Abang tahu Manis pun akan benda yang sama. Contoh, bila mana Manis tengok pasangan Manis curang, ada perempuan lain, rasa perih.
Manis mungkin Manis boleh bercerita dekat anak-anak Manis, dekat family Manis. Abang Je tak ada siapa-siapa Manis. Abang Je nak cerita. Abang Je pernah seorang-seorang. Abang Je pernah seorang-seorang. Daripada dulu sampai sekarang, dengan Allah, dengan OMC sekalipun ni, Abang Je seorang-seorang je. And this special about me. Yes. Abang Je tahu tu. Lalu kita luar sekalipun dekat orang, belum tentu orang boleh selesaikan masalah kita. Malah orang akan jadi toksik untuk kita. Itu yang abang belajar. Kalau kita nak letak sayang panjang, nak letak panjang, maksudnya sayang panjang, maksudnya kekal lah sayang dia dekat kita tu. Orang itu orang yang tidak pernah rasa lelah dalam jiwa dia, dalam hati dia, dalam kepala dia, tidak pernah lelah. Tak pernah pun dia turn off sayang setiap hari. Andai katalah Manis macam ni abang kenal, kan? Andai katalah Manis ada pasangan sekali nanti, orang tu suka kat Manis macam tu, yes, go on. Jangan berubah Manis sampai bila-bila. Macam tu je. Sebab apa? Orang tu suka Manis sebab perangai Manis macam tu. Manis tidak perlu dah tanya soalan yang sama. Waktu Manis berkenal dengan dia, apabila Manis, jangan tanya soalan yang kenapa awak suka saya. Jangan tanya soalan tu. Manis akan tanya soalan tu bila mana hubungan Manis dengan dia dah lama. Baru Manis akan faham. Sebab apa? Manis akan menempuhi rintangan yang banyak lagi. Maksudnya abang sendiri pun ni sama. Abang buat silap Manis. Abang tak cakap Manis, abang buat silap. Daripada kesilapan lah abang belajar. Sebab kenapa Manis tengok abang selalu seorang? Ada sebab. Bukan abang tak minat bergaul, tapi abang tahu. Abang dah tahu dah. Walaupun benda itu abang rasa mungkin dia bergurau, tapi cara dia membuatkan orang jadi toksik. Itu yang membuatkan abang takut. Kalau nak bercinta ni takut. Tapi nak tak nak kita kena cari pasangan hidup. Siapa-siapa pun nak pasangan hidup. Tapi move on ke depan. Kita jangan pandang pun kesilapan yang lepas, jangan pandang. Kesilapan lepas itu abang akan jadikan dia sebagai teladan untuk abang. Mana ada nak tanya soalan lagi? Tak ada apa. Kasih okay dah, dengan jawapan. Ha? Takkan tu je nak tanya. Padat ke? Malah tak adalah. Okey lah. Okay, tu jawapan daripada abang. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Boleh pinjam kereta tak nak langgar tu? Saya tak boleh duduk, tak boleh masuk lah. Ini masuk sana. Mana? Tolak lah ni sekejap. Ambil kereta je lah. Ya.
Kejut tadi. Itu baik manis. Kejut. Ya, manis. Nani nak gerak lah. Ya. Gerak gimana? Betul lah. Gerak gimana lah. Buka-buka pula. Jangan Anis, jangan. Jangan? Jangan. Dah tekan abang? Jangan. Janganlah manis. Simple. Beli batu merah. Tak boleh tikam. Ni abang. Jangan ambil, jangan bagi. Apa? Tak nak. Tak nak. Abang kenapa tak percaya kat manis Tak nak. Manis punya. Bukanlah, ni lah. Oh. No, tak percaya lagi. Abang J diburuk-burukkan nama. Siapa? Tapi Abang J tak pernah pun buruk nama orang dekat siapa-siapa. Abang J hanya zip mulut. Sebab itulah kadang-kadang kita jangan. Lebih baik kita diamkan diri saja daripada kita cuba-cuba untuk burukkan orang. Dia macam ni. Kita tak adalah cakap diri kita ni baik kan bang kan? Betul. Tapi orang yang memburukkan kita tu, dia macam tak ada life sebenarnya. Terima kasih Fik. Itulah manusia yang bersikap tamak. Ya, manusia tak boleh tengok orang senang sikit. Tapi kan, janganlah kita ni nak balas benda tu. Kan? Sebab karma tu je lah mak. Mungkin bukan kita yang buat dia, mungkin orang lain. Betul tak? Betul. Macam tak? Abang tak pernah rasa macam sedih tu lama. Hari ni kejap, rasa kejap. Okay. Okay bang. lebih baik kita sedih hari ni, jangan sedih esok. Faham tak? Nak sedih-sedih hari ni, jangan sedih esok. Sedih esok takutnya aduh. Besok nak buat benda lain lagi. Kenapa abang nak sedih-sedih? Yelah. Dia cakap kat mana tu? Kalau nak mana nak sedih-sedih hari ni, jangan sedih besok-besok. Mana-mana biarkan je. Kecuali satu je lah mulut manis lah. Manis maki je lah. Macam tu. Tengok nak apa. Kuat. Manis fokus lah. Apa benda yang manis tengah hadam. Abang. Ya. Abang sabar Abang tak memaksa. Sabar. Tak, sabar kenapa? Bukan. Maksudnya yang buat abang tu, abang sabar biarkan je orang buat kita, okey? Bang. Ya. Ya manis. Apa manis?
Abang masih menunggu sesuatu? Menunggu sesuatu? Mm-mm. Abang tak menunggu sesuatu yang tak pasti. Tapi abang menunggu benda yang dah ada depan mata. Kenapa manis? Manis tak faham ke? Abang dah cakap kan abang banyak guna kiasan. Abang masih menunggu jawapan manis ke? Ya. Menunggu tu perkara biasa. Sebenarnya manis nak cakap sesuatu. Ya. Cakap apa ya? Yang manis sebenarnya nak minta maaf kat abang. Ya, tidak mengapalah manis. Apa minta maaf? Sebab apa Pak Sidai? Manis tak boleh lah. Tak boleh apa? Manis tak boleh nak tolak abang dari hidup manis. Terus jatuh cinta. Dari dulu ku bermimpi hingga kini rasa rindu dengan gadis mata biru yang manis macam madu. Straight to the point, aku cinta kamu. 1, 2, 3, 4, I love you. Memikat aku lembab macam sikut baby, tapi dalam lagu aku laju macam jet ski. Ku coba satu take, coba nyanyi laju. Cek cek 1, 2, 3 teruskan berlagu. Bangun pagi lalu buka akhbar, suatu hari nanti kau akan kulamar. Kita dua nanti bukan lagi kawan, karena hati kamu bakal aku tawan. Aku tahan-tahan, ku banyakkan bersabar, menempuhi cabaran yang tak buatku bosan. Sudah lama berkawan, dari zaman tingkatan dulu sampai sekarang masih tiada peningkatan. I love you is what I need, I miss you is what想你, I need you what 需要你, marry me is jagai wo. Kau datang terus aku tabuk, malu-malu kunun macam itu gebuk. Kau cute bab, buat aku mabuk. Kau senyum sama sia, ala punya sio. Kau tahukah apa beza kamu? Beza kamu sama itu rama-rama. Rama-rama terbang bebas di udara, tapi kalau kamu terbang di hati sia. Kalau aku wali sihir kita sudah lama jadi, tinggal baca mantra lalu tunggu kau di sini. Abracadabra macam Harry Potter, lalu kita berdua meraihkan together. Back to the future, ibas kisah silam saat salam kenal. Malu Mani minta maaf sebab Mani rasa tidak boleh menolak abang. Aha. Bakal aku tawan. Aku tahan-tahan, ku banyakkan bersabar, menempuhi cabaran yang tak buat bosan. Sudah lama berkawan, dari zaman tingkatan dulu sampai sekarang masih tiada peningkatan. I love you is what I need, I miss you is what 想你, I need you
My name is Jai, and I'm so cute. When I'm in need, all I need is to say what? Okay guys, so saya nak minta diri. I also make cartoons for you, so we'll dance to the beat of this tune. Minta diri guys. Terima kasih Vicky. Thank you very much. Okay. Jumpa malam nanti. Thank you. Okay. Okay guys. Never give up on your dreams. Keep on trying until you succeed. In persistence you have to believe. This is what you Bye guys. Thank you guys untuk hari ni. Thank you. Jumpa malam nanti insyaAllah. Apa pun. I love you so much. Mwah. Wait.